Welcome to Takah Pengkoi. Yeah, brother. Oi, mantap. Selamat datang ke Takah Pengkoi. This is us. After daripada pagi kita pergi dua tempat kita pergi. That's only last. Kemudian kita akan bermalam kat sini. Let's go. Okay guys, kita di mana? Welcome to Takah Pengkoi. Okay guys, welcome to Takah Pengkoi. Sekarang saya nak cerita sikit tentang sejarah Takah Pengkoi ini. So, secara umumnya, Takah Pengkoi ini ialah sebuah kawasan air terjun yang tersembunyi terletak di perkampungan orang asli di Bekuk Segamat. Istilah Takah Pengkoi ini diambil daripada dialek masyarakat orang asli Jakun setempat, dan asal usul makna perkataan Takah Pengkoi ini ialah Takah merujuk kepada air terjun ataupun bekas air ataupun ikat, manakala Pengkoi pula merujuk kepada nama tempat di kawasan tersebut. Menurut Tok Batin, iaitu pengusaha kepada Takah Pengkoi ini, dia menceritakan bahawa Pengkoi ini ialah sejenis kayu yang sifatnya tajam seperti mengkuang. Antara frasa yang popular digunakan ialah jok melinjau ke Takah Pengkoi yang membawa maksud jom pergi ke Takah Pengkoi ataupun jom melawat ke Takah Pengkoi. Dan daripada sejarah itulah Takah Pengkoi ini menjadikan sebuah tempat air terjun yang menjadi tumpuan kepada pelancong. Oleh kerana tempat ini sangat popular untuk berkelah, berkhemah dan menikmati keindahan alam semula jadi. Jadi, apa tunggu lagi? Jom melinjau ke Takah Pengkoi. Күз кез көз, күш кеш көш, кір кер көр, күл кел көл, кілең қысқа сөз кім оқиды тез. Арқада алты арқар бар, қырқада қырық арқар бар, қырық арқарда ақ арқар бар, алты арқарда марқа арқар бар. Әбдіреде әбігер әтеш отыр, әбігер әтеш отырған әбдірені әжем ашып отыр. Гүлге қарап күлімдедік. Hai guys, Assalamualaikum. Bersama saya, Rossi dan Badrul, Kami daripada mana? Eurotrans Adventure. Eurotrans Adventure. Alright, Badrul, as a business partner, saya nak tanya lah, apa tujuan kita buat video macam-macam, photoshoot lagi apa semua. Apa tujuan kita sebenarnya dalam company ni? Okay, so sebenarnya tujuan kita buat benda-benda ni, buat video-video ni sebab kita nak ketengahkan iko pelancongan. Dan buat masa sekarang ni, iko pelancongan yang kita nak buat adalah di sekitar Johor Bahru. Itu sebab Rosi, kita banyak jalan-jalan tempat yang jarang dijelajah oleh orang lain. Dan kita nak sediakan package khususnya buat inbound tourism, customer-customer yang daripada luar negeri. Luar negara datang untuk melawat Johor, dan kita nak ketengahkan iko pelancongan ni. Itu sebab kita buat video-video ni. Sebab tempat-tempat ni nanti saya punya tour guide macam Rosi, Syed, Amirin merasai sendiri pengalaman-pengalaman di sini. Barulah nanti bila customer-customer ikut, dia dapat betul merasai. Tour guide ni pun semua faham dengan apa yang ada di tempat ni. Itu sebab kita buat macam ini. Jadi, apa mission dan vision untuk kita punya company ni? Okay. So, kalau mengatakan pasal misi kita nak jadi one stop solution provider. Sebab Eurotrans ni ditubuhkan pada tahun 2008. Tapi kita sebelum ni memfokuskan kepada transport korporat. Tapi akhir tahun 2025 baru kita mendapat permit untuk membuat tourism. Jadi daripada situ kita nak jadi one stop solution provider untuk travel. Tak kira awak korporat ke, awak nak tourism ke, kita boleh buat di bawah satu bumbung yang sama.
So kalau di sudut vision kita tu nak jadi one stop solution provider. Semua ni akan buat di atas talian melalui eurotrans.com. Okey, itu sajalah yang saya cuma nak tahu. Oh, itu je? Itu saja. Fikir no. So ni bilik Dengas. Kita duduk suasana kampung lah. Kolok tu. Oh, okey lah ni. Ini adalah chalet di Takar Pengkoi ya. Untuk 4 orang dia kasih 2 katil queen size. Memang cukup lah, memang muat untuk 4 orang. So tak adalah yang tidur atas lantai. Ada luar tu. Jauh sebelah je. Konteksnya adalah tandas dan tempat mandi yang disediakan di Takar Pengkoi ini, dia bukannya dibina di dalam chalet, tetapi di bahagian luar. Kalau time siang memanglah nampak tak seram mana. Cuba kalau malam. Seram tak seram? Seram ki Boleh nampak ya menguji jiwa di situ. Awak sembang tadi awak nak mandi sungai tu pun malam. Oh, itu dia punya blanket dia. Rimau siap. Lain macam. Ni kita nak pergi makan malam. Tapi sebelum tu Bat ada ajak. Dia ajak kita orang buat long exposure fotografi. Tengoklah kita orang punya progress. Dah siap belum Zain? Two hours later. Dah siap belum Zain? 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 Approved. Okey. Sampai ke tempat apa? Ke tempat makan. Kita sampai tempat makan. Kita parking jauh sikit. Kita jalan kaki sikit. Sikit je. Mana kita nak pergi? Pak, kita pusing jap. Alam. Ni dia. Kedai restoran Syed Hamid. Habis je makan malam dekat restoran Syed Hamid tu, kita orang pun balik ke chalet semula. Perjalanan dia sebenarnya agak sedikit jauh. So memang bila dah sampai chalet tu badan letih lah. Jadi memang kita orang terus tidur. Sebab masing-masing memang dah penat seharian keluar pergi ke sana ke sini. So memang balik tu terus tidur lah. Morning guys. Oh my god, what is that? Pagi nak yang ni nampak proper sikit. Yang ni nampak betul-betul baru bangun tidur. So kita orang semalam, apa cerita semalam pun kita tak ingat. Yang penting kita orang dah sampai chalet tu memang terus tutup mata, tahu-tahu dah pagi. Lepas tu ada orang dia nak pergi buang air, tapi dia takut. Dia ajak orang. Itu cerita tu kita stay kat situ. Nak dijadikan cerita, masa kita orang semua tidur tu, aku sakit perut. Tiba-tiba pagi-pagi buta tu perut meragam. So terjaga nak pergi ke tandas. Tandasnya kat luar dan gelap lah tu.
So tahanlah dulu. Tahan. Tiba-tiba nampak Rosie bangun. Dia keluarkan Sheila tu. So apa lagi, aku pun ikutlah dia laju. Terus laju-laju bangun pergi keluar ikut dia. Lepas tu nampak Rosie tengah diri kat luar tu. Cakap lah, Rosie, kau nak pergi tandas ke? Rosie, jom lah, kita pergi toilet sama. Kurang sikit rasa seram. Maka kita orang pun pergilah ke tandas tu bersama-sama. So rasalah selamat sikit. Itulah sebab masih gelap lagi dia kat luar. Macam ni, lupa nak tunjuk semalam macam ni lah rupa Sheila kita orang. Semalam tunjuk depan pintu je. Dia baru tunjuk overall rupa dia. Dia okey, selesa. Untuk tidur memang selesa. Dan ini kawan-kawan kita. Sedang menikmati waktu pagi. Menikmati waktu pagi yang tenang, yang sepi. Very healing one very healing one. So lepas bangun daripada tidur tu, aku dengan Bat, kita pun pergilah explore sedikit-sedikit kat Takah Pengkoi ni. Nampak ada tangga itu, kita pun naiklah tangga tu. Kita daki. Kita nak tengok air terjun tu sampai ke mana. Sampai je ke puncak. Pemandangan dia memang indah belaka. Serius cakap, memang lawa. Satu spot yang memang sangat-sangat sesuai kalau nak healing. Sejuk tengok guys, di sinilah sungai. Ni bahagian paling tinggi dekat Takah Pengkoi. Oi, tengok seronoknya member. Ikan ke apa? Ada ikan ke apa? Asal kata macam ada samping ke? Seperti kita boleh lihat, kita nampak staff-staff di Takah Pengkoi punya air terjun ni sedang melakukan aktiviti gotong royong. Bukan gotong royong lah, more kepada membersihkan kawasan air terjun ni untuk mengekalkan keharmonian dan kebersihan kawasan air terjun di Takah Pengkoi ini. Bukannya tak ada orang jaga, ada orang jaga. Jangan risau. Kalau korang tengok, nampak siap ada gelongsor sekali. Memang function. Tengok. Memang nak buat show. Aduh, member tombak. In 3, 2, 1, action. Woo! Let's go. Giliran Mimi pula. Saya Badrul Amin nak turun.
Allahu Akbar. Let's go. Let's go. Tengok. Ini tak ada dalam mana. Okey, oi. So kawan kita Rofi dia nak turun naik. Kita nantikan. Let's go! Let's go guys. So dah lepas mandi-manda kat air terjun Takar Pengkoi ni selama beberapa jam, kita orang pun pulang ke chalet, mandi, kemas-kemas dan bersiap untuk pulang. So tamatlah aktiviti kita dekat air terjun Takar Pengkoi ni. You are not a tourist. Tengok, wih lawa. Lawa kawasan dia.